Hadirin dan hadirat sekalian, mengumumkan ketibaan yang berhormat mulia Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Penasihat Yayasan TZA. Mengumumkan keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Raja Muda Selangor, disambut oleh Div-Div Kehormat. Dengan penuh hormat, majlis mempersilakan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku dan Div-Div Kehormat melawat ke bengkel servis kenderaan dan bengkel selenggara roda Kolej Komuniti Kelana Jaya. Pada petang yang berbahagia ini, kita sangat berbesar hati untuk menerima kunjungan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor yang akan menyempurnakan lawatan ke beberapa bengkel di Kolej Komuniti Kelana Jaya KKKJ. Tuanku akan melawat bengkel servis kenderaan bagi tujuan demonstrasi amali oleh pelajar-pelajar KKKJ. Ini adalah peluang yang amat bermakna untuk kita melihat lebih dekat lagi pendidikan teknikal yang ditawarkan oleh KKKJ. Untuk makluman semua, Kolej Komuniti Kelana Jaya menawarkan program sepenuh masa sijil teknologi automotif dan sijil teknologi penyelenggaraan industri yang dijalankan dengan kerjasama rakan industri terkemuka. KKKJ juga berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Shared Auto Car Sdn Berhad yang merupakan dealer Honda serta Koperasi Khidmat Muamalat Berhad dalam memastikan program ini memenuhi keperluan industri dan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Selangor akan melawat bengkel selenggara roda yang akan diadakan satu demonstrasi kereta laju yang pasti memberi peluang kepada kita semua untuk melihat kemajuan teknologi automotif terkini serta kepakaran yang dimiliki oleh pelajar KKKJ. Dah ni kata budak-budak boleh beratur. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah dan pelajar dalam menjayakan demonstrasi amali dan juga kepada pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran program ini. Ampun Tuanku, dengan penuh hormat dan takzim, majlis dengan ini mempersilakan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku untuk menyempurnakan penyampaian duit raya kepada para pelajar. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku, yang berhormat Mulia Tengku, yang amat dihormati Engku, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kotak makanan pelajar dan 2 unit komputer riba untuk kegunaan para pelajar oleh Yayasan TZA. Untuk menerima simbolik sumbangan kotak makanan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Surveyor Teknologis Fazrul Izam bin Zainal Abidin, Pengarah Kolej Komuniti Kelana Jaya, sambil disaksikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail untuk mempersembahkan cenderamata kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku. Menjunjung kasih Duli Yang Teramat Mulia Tuanku atas berkenan menyampaikan sumbangan sebentar tadi. Sesungguhnya sumbangan ini amat bermakna dan pastinya akan menjadi kenangan indah buat anak-anak pelajar kita serta seluruh warga Politeknik Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah ini Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Raja Muda Selangor. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patih harap diampun. Patih merafak sembah, memohon limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku untuk patih memulakan majlis. Yang berhormat mulia Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Penasihat Yayasan TZA. Yang amat dihormati Engku Setia Lela Bistari Raja Tan Sri Datuk Seri Arsyad Al-Haj bin Raja Tun Uda Al-Haj, Pengurusi Yayasan TZA. Yang mulia Tengku Datuk Zarina binti Tengku Ibrahim, Pemegang Amanah Yayasan TZA. Encik Amir Farid bin Abdul Rahim, Pemegang Amanah Yayasan TZA. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Zahri bin Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Surveyors Technologies Fazrul Izam bin Zainal Abidin, Pengarah Kolej Komuniti Kelana Jaya. Tuan-tuan dan puan-puan para pelajar yang dihormati sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada petang yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul bagi meraihkan program Iftar Kasih Ukhuwah Yayasan TZA. Duli Yang Teramat Mulia tuanku, yang berhormat Mulia Tengku, yang amat dihormati engku, tuan-tuan dan puan-puan, bagi memperoleh keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Abdul Kadir untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas pimpinan doa sebentar tadi. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis, dengan segala hormatnya majlis menjemput Yang Berhormat Mulia Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Penasihat Yayasan TZA, untuk menyampaikan sembah ucapan. Dipersilakan. Ampun tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kini mengumumkan bahawa sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu maghrib bagi kawasan Kelana Jaya dan sekitarnya. Para tetamu bolehlah berbuka puasa dengan kurma, manisan dan air sebelum kita bersama-sama solat jemaah maghrib nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu kami berpuasa, denganmu kami beriman dan dengan rezekimu kami berbuka. Maka ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kini masuklah waktu maghrib bagi kawasan ini, menandakan tibanya saat untuk kita berbuka puasa. Kepada para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyempurnakan ibadah berbuka puasa dengan penuh kesyukuran. Dengan itu, selamat berbuka puasa. Boleh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berbuka puasa dalam suasana yang penuh kesyukuran. Kini dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor serta div-div kehormat untuk berangkat ke arah 1 Kolej Komuniti Kelana Jaya bagi menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patih harap diampun. Majlis mempersilakan Duli Yang Teramat Mulia tuanku dan menjemput div-div kehormat untuk bersama-sama menikmati jamuan yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga santapan ini diberkati dan mengeratkan lagi silaturahim di antara kita. Bagi pihak Yayasan TZA dan Kolej Komuniti Kelana Jaya, majlis menjunjung kasih, setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku mencemar Duli untuk berangkat hadir meraihkan dan menjayakan majlis pada hari ini. Semoga Duli Yang Teramat Mulia tuanku dilanjutkan usia serta sentiasa beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini.
mengumumkan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku meninggalkan majlis. Tak sign tu.